kemudian Belanda, kemudian Inggeris, tapi kita tak pernah dengar Cheng Ho melanggar wilayah-wilayah kat Nusantara. Kita tak pernah. China ataupun bangsa China ni sebagai satu ancaman lah dari segi sudut geopolitik. Tetapi Laksmana Cheng Ho ini dah Ahlul Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke podcast Kau-Kau Sejarah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pada siri kali ini kita akan membincangkan topik yang semakin hangat. Topik yang akan membuatkan diri tuan-tuan dan puan-puan bangkit kembali. Yang mana topik pada hari ini bertajuk Kebangkitan Darah Emas di Alam Melayu. Mungkin pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak dapat memikirkan apakah jalan, apakah gerak langkah untuk kembali bangkit. Lebih-lebih lagi di akhir zaman yang semakin kritikal, yang semakin mencabar dan semakin panas dengan ketegangan kuasa-kuasa besar dunia pada hari ini. Jadi pada saat ini, pada zaman ini, kita nak mencari satu langkah dan juga titik yang betul-betul tepat untuk kembali bangkit, bahkan menyatukan balik bangsa-bangsa, terutamanya bangsa di alam Melayu Nusantara ini. Jadi macam mana kita Cik hari ini? Ya, bila kita bincang tentang tajuk kebangkitan yang memang kena dengan akhir zaman, dan realiti hari ini kalau kita tengok bangsa kita, umat Islam secara umumnya sedang berada dalam situasi yang lemah, kalah. Tetapi sebenarnya itu bukan yang diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW. Kalau kita tengok hadis-hadis akhir zaman, sebenarnya ini adalah titik peralihan yang sedang berlaku. Dan titik peralihan inilah yang sebenarnya kita sama-sama nak ungkap, gali dan kupas supaya kita nampak titik peralihan tu adalah sebenarnya adalah momen ataupun detik kebangkitan. Dan paling menarik, hari ini kita nak bicara tentang kebangkitan di alam Melayu Nusantara ini yang terkait dengan leluhur bangsa kita, iaitu darah emas di alam Melayu ini. Ini satu topik yang memang rare lah orang bincang. Orang biasa cakap, tapi kita akan kupas lagi deep lah dalam podcast Kau-Kau Sejarah. Sebab itulah Cik Lid, kita pada hari ini, kita tidak keseorangan. Kita bersama dengan seorang panel yang kita jemput khas yang merupakan seorang perunding pengkaji Akademi Kajian Rantau Nusantara dan juga seorang penyelaras program Sekretariat Syekh Jamiluddin Kubra dan juga pengarah program Perhimpunan Besar Kekeluargaan Syekh Jamiluddin Kubra yang akan diadakan pada 10 Mei nanti. Jadi, selamat datang Abang Teh Shah kita. Dan apa khabar Abang Teh? Baik, terima kasih Tuan Izzuddin, Al-Jitrawi dan Cik Khalid kita. Ya, jadi macam mana Abang Teh? Perjalanan tadi semua okey? Alhamdulillah 2 jam nak sampai ke sini. Alhamdulillah, sampai juga Abang Teh Sampai juga akhirnya ke studio podcast Kau-Kau Sejarah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abang Teh, sebelum kita nak pergi lebih jauh kan topik-topik yang bab-bab kebangkitan ni kan. Jadi kita nak berkenalan sikit dengan Abang Teh. Kita nak berkenalan Abang Teh punya background kan, dengan cerita Abang Teh pergi sampai ke luar negara apa semua. Itu kita nak dengar pengalaman tu. Boleh cerita sikit Abang Teh? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih kepada kita punya moderator podcast kita hari ini, Cik Khalid dan juga Tuan Izzuddin Al-Jitrawi. Alhamdulillah, tak adalah, janganlah digembar-gemburkan sangat tentang background dan sebagainya tu. Biasa-biasa je. Cuma adalah sedikitlah pengalaman yang tak banyak, tetapi adalah pengembaraan yang kita buat di seluruh dunia dan juga di Nusantara ini. Pertama sekali berkaitan dengan sejarah, geopolitik, perundangan dan sebagainya yang melibatkan kata skop kata yang terkait dengan untuk membantu banyak bangsa Nusantara ini supaya kembali kita mengangkat martabat kita untuk kembali untuk membantu wilayah-wilayah yang ada dekat Nusantara ini supaya wilayah-wilayah ini boleh kembali bertamadun seperti zaman-zaman nenek moyang kita dulu. Itu sedikit lah insyaAllah. Dan pada sama Abang Teh juga, senang panggil Abang Teh Shah je lah Abang Teh juga adalah sekarang ni buat masa ni adalah founder kepada sebuah yayasan, Yayasan Adam.
dan juga perunding bagi Akademi Kajian Rantau Nusantara dan juga merangkap sebagai penyelaras Sekretariat Kekeluargaan Syekh Jamaluddin Al-Kubra dan juga pengarah program bagi event yang akan dijalankan pada 10 Mei 2025 nanti. Okey, baik, alhamdulillah. Jadi itulah Abang Teh memegang banyak juga profil-profil yang penting dalam menggerakkan satu-satu event, program, majlis dan sebagainya. Sudah tentu ada benda yang menjadi cetusan kepada Abang Teh. Dan topik kita pada hari ini berkaitan dengan kebangkitan. Kebangkitan ini satu topik yang memang orang nanti-nantikan. Semua lebih-lebih di negara kita ni, negara Malaysia, bila cerita je kebangkitan mesti berkobar-kobar punya, berapi-berapi punya. Sampai tak terpadam api tu. Jadi soalan awal untuk Abang Teh. Kebangkitan, makna yang sebenar kebangkitan ni apakah yang boleh kita bawa dan faham sebenarnya tentang naratif kebangkitan yang sewajar yang kita ambil? Baik. Dia kalau kita simpulkan, kita biasa dengar tentang hadis Thaqalain tadi kan. Ada dua mafhum hadis Rasulullah kata. Rasulullah kata, aku tinggalkan dua pusaka. Betul Dua pusaka. Yang pertamanya ialah kitabullah. Iaitu dalam maksudnya ialah cahaya petunjuk. Yang kedua ialah ahlul baitku. Dalam hadis tu Rasulullah tekan dengan 3 kali. Kan? Maksudnya ahlul bait, ahlul bait, ahlul bait. Di situ ada dua perkara yang kita kena ambil cakna dan dengar dengan teliti. Sebab ia berkaitan dengan cahaya petunjuk. Dan Al-Quran itu adalah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud cahaya yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebangkitan ini pada maksud yang kita faham pada dewasa ni, pada masa kini ni, kita kena lihat pada hadis yang ini. Sebab di situ ada rahsianya. Yang pertamanya ialah kebangkitan di sudut cahaya. Maksud cahaya itu adalah kerohanian kita, hubungan kita dengan Rasulullah SAW. Dan yang kedua ialah tentang ahlul bait, iaitu kebangkitan tentang darah dia. Yang ini yang kita akan bincangkan pada hari ini dalam podcast Kau Sejarah ini, tentang dua topik yang besar ini ialah kebangkitan rohani dan kebangkitan darah yang sedang berlaku di mana-mana juga. Orang bicara tentang kebangkitan ni kita rasa ialah di TikTok dan sebagainya. Dan ini kita bicara dengan lebih autentik dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan dua perkara yang besar untuk membangkitkan kembali bangsa Nusantara ini. Okey, baik. Jadi macam mana kita Jalid? Okey. Bila kita bicara tadi tentang tema kebangkitan yang akan berlaku, kebangkitan terkait pula dengan darah. Ini bukan naik darah. Ini bangkit sebuah bangsa dengan kita kembali menyatu dan juga kita santuni darah emas itu. Jadi kat sini yang kita kena betul-betul nak faham tentang darah emas Ahlul Bait itu. Kita bukan nak jadikan satu orang yang taksub, orang yang kata tersasar dalam memahami Ahlul Bait itu sendiri. Tapi kita di alam Melayu ni ada sejarahnya tersendiri. Apabila kita tengok bahawa Ahlul Bait sampai ke alam Melayu ni dalam sejarahnya dah ada 2 atau 3 gelombang yang sampai di alam Melayu ini. Pertama di Perlak, kemudian di Syekh Jamaluddin Al-Kubra, dan kemudian kita tengok Habaib yang sampai di sini. Maka inilah darah emas yang kita bicarakan. Tetapi menariknya darah emas ini yang kita nak benar-benar menyantuni dia. Cuba mungkin Abang Teh boleh perincikan lagi tentang darah emas itu sendiri. Yalah, maksudnya kita lihat pada zaman habis kekhalifahan Saidina Ali kan. Di situ dia kata ada titik point perubahan politik dunia Islam masa itu. Kita faham kan? Apabila Saidina Hasan ni yang sepatutnya mewarisi kekhalifahan pada masa itu memberikan kepada Muawiyah, kan? Maksudnya kepada Bani Umayyah untuk memerintah, kan? Di situ ada yang dipanggil golongan Alawiyin. Dia kata Alawiyin ni adalah para keluarga Rasulullah dan juga sahabat yang beristihad bahawa kepimpinan ni harus diberikan kepada Ahlul Bait. Tetapi ada perbezaan pendapat dan sebagainya, perselisihan dan sebagainya. Jadi Muawiyah yang mengambil peranan itu sebagai khalifah seterusnya, dengan syarat yang diberikan oleh Sayyidina Hasan. Maksudnya setelah habis pemerintahan Muawiyah itu harus dibuat secara syura. Tetapi apa yang berlaku masa itu, berlaku pemerintahan secara monarki.
berlaku kepada anaknya, kan, kepada cucunya dan sebagainya, sehinggalah zaman Khalifahan Abbasiyah dan sebagainya, sehingga Turki Uthmaniyah dan sebagainya, sehingga pada hari ini. Tapi bukan salah monarki itu. Cuma pada waktu itu, itulah sistem yang terbaik yang ada. Dan Sayyidina Hasan, keluarga Rasulullah Ahlul Bait ni, dia mengambil mengambil langkah supaya tidak terlibat dalam politik kekhalifahan masa itu, kan. Supaya ini yang terbaik untuk menyatukan umat Islam. Dan pada masa inilah berlaku gelombang-gelombang yang sampai ke seluruh dunia. Antaranya yang berlaku di Perlak Samudra Pasai, pada tahun 700 Hijrah, 700 Hijrah sebagainya, Masihi, 700 Masihi, 800 berlaku perpindahan ramai Ahlul Bait daripada Baghdad. Sekali lagi titik poinnya Baghdad. Kenapa Baghdad? Ya, itu yang penting tu, center point Baghdad, kan. Sehinggalah tahun 1200 lebih, Baghdad itu menjadi satu pusat yang cukup hebat. Hebat, yang maksudnya dalam dunia Islam, ketamadunan Islam yang paling tinggi itu di kota Baghdad. Di kota Baghdad. Di situ puncak kepada segala keilmuan yang ada itu. Di situlah adanya macam-macam, kan. Ada Al-Khwarizmi, Ibn Sina dan sebagainya. Sehingga kan tamadun Eropah mengambil, mencedok ilmu-ilmu dunia Islam untuk pembangunan dan sebagainya. Kita lihat pada konteks yang lebih besar. Berlaku perlumbaan untuk membawa cahaya tadi. Dan juga membawa darah tadi ke serata dunia. Kerana kekhalifahan tadi, daripada Umayyah dan Abbasiyah tadi, yang menyebabkan Ahlul Bait tadi mengambil ruang dan peluang ini untuk bertebaran di seluruh dunia. Dan apa yang berlaku di kota Baghdad pun perkara yang sama. Maksudnya dia kata kota Baghdad itu berlaku perpindahan dua kaedah. Satu kaedah melalui jalan air, laut, satu kaedah melalui jalan darat, itu jalan sutera. Dan hari ini kita bincangkan tentang bagaimana Ahlul Bait bertebaran di seluruh dunia melalui jalan sutera. Ini yang berlaku kepada waris kepada Rasulullah, anak kepada Imam Ja'far, iaitu Syekh Musa Al-Kazim yang berada di Baghdad, yang mewariskan keturunannya sehingga ke Bukhara melalui Syekh Imamuddin Al-Qasim. Di sinilah dipecahkan pula Imamuddin, ada dua anaknya lagi yang menjadi satu, yang menjadi yang kata datuk kepada Syekh Syamsuddin Omar, yang melahirkan Syekh Ajal Syamsuddin Omar, sehinggalah kepada Syekh Jamal Al-Kubra. Dan inilah darah-darah perjalanan, darah-darah Ahlul Bait dan darah-darah orang kata kerohanian ataupun rohani Nabi berpindah dari satu tempat ke satu tempat seluruh dunia. Dan akhirnya kita lihat sekarang apa yang berlaku sekarang ini, kita dengar di sisi-sisi mana dunia berlakunya orang kata kebangkitan. Kita dengar macam-macam hal, bukan di Nusantara saja, di Khurasan, di Pakistan, di rata-rata dunia. Maksudnya Islam itu kembali bukan sekadar pada ketamadunan, tapi bangkit dari sudut kerohanian, juga kebangkitan dari sudut darah tadi itu. Bawang faham secara keseluruhan bahawa Ahlul Bait itu sifatnya bukanlah eksklusif, maksudnya inklusif kepada seluruh mana-mana bangsa. Disebarkan darahnya, perpindahan cahaya rohani itu ke seluruh pelusuk manusia di mana-mana seluruh bangsa yang ada kat dunia ni. Mana kata Abah kalau tengok balik tadi cerita dan perjalanan yang Abah cerita tadi, makna kata Ahlul Bait ini tidaklah tertakluk hanya pada marga yang tertentu. Makna kata ianya bersifat umum, inklusif, rahmatan lil alamin. Mungkin Abah boleh kupas sikit kat situ bagaimana kita nak menghilangkan eksklusiviti tentang Ahlul Bait ni. Oh, itu marga orang panggil clan lah. Clan lah kan. Jadi orang kata aku ni betul ke ada nasab Syekh Jamal Al-Kubra, kan? Betul. Aku ni betul kalau katakan layak aku berada dalam kekeluargaan ini, kan, sebagainya, kan. Tetapi kalau kita nak tahu sidang-sidang penonton kita dan sebagainya, kekeluargaan Syekh Jamal Al-Kubra ini bukan tertumpu hanya pada nasab ataupun darah. Maksudnya kekeluargaan ini juga kita luaskan lagi dia punya skop kekeluargaan ini kepada keilmuan. Contohnya apa keilmuan? Bagi contoh, siapa saja yang mengambil ilmu kepada Ahlul Bait ataupun kepada darah keluarga Syekh Jamal Al-Kubra, kan? Contoh Syekh contoh, saya bagi contoh yang paling mudah lah. Kalau di Kelantan, kita nak buat program sekarang ni di Kelantan. Kelantan, kan. Kita tengok ikon di Kelantan tu, mereka akan kagum dengan Tuan Guru Nik Aziz, betul? Tuan Guru Nik Aziz. Nik itu melambangkan dia adalah nasab darah kepada Syekh Jamal Al-Kubra.
Jadi barang siapa saja yang mengambil ilmu kepada Tuan Guru Nik Aziz, mereka juga berada dalam payung kekeluargaan Syekh Jamal Al-Kubra. Itu satu contoh. Yang kedua kita tengok contoh pada sudut kerohanian. Bagaimana berlakunya kekeluargaan kerohanian yang kita boleh takrifkan sebagai keluarga Syekh Jamal Al-Kubra. Kita tengok tadi di Bukhara. Ini berlaku ni. Barang siapa yang biasa dengan kata Tarekah Naqsyabandi, Tarekah Qadiri Naqsyabandi kan. Kalau kita faham lagi, kita tengok kan yang tadi yang Abang Teh bagi tahu tadi kan, Syekh Qasim tadi melahirkan Syekh Imamuddin dan satu lagi. Abang Teh pun tak ingat nama Syekh tu, adik-beradik. Tapi pada jalur dua-dua ini melahirkan kata Syekh Burhanuddin Sulaiman Al-Qadiri dan melahirkan Syekh kata Bahuddin Naqsyabandi, pendiri tarekah. Barang siapa yang mengambil ilmu rohani tarekah bersanad hingga Rasulullah, mereka juga adalah keluarga Syekh Jamal Al-Kubra walaupun tidak memiliki darah. Dan yang keempat ialah tentang jalur khidmat. Jalur khidmat. Berarti dapat satu ilmu barulah. Sebab kita selalu kerap ke Kelantan. Besok pun ke Kelantan lagi. Program kan. Jadi, abang dapat satu ilmu bila jumpa dengan kekerabatan di Kelantan. Kata, Nik. Nama Nik yang ada di Kelantan, di mana-mana lah Nik kan. Tidak semestinya mereka itu memiliki nasab dengan Syekh Jamal Al-Kubra. Ada Nik juga adalah anugerah yang diberikan oleh Raja Sultan pada masa dulu kepada bangsawan sebagainya sebagai yang kata tanda. Macam kita hari ini, siapa dapat Datuk, Tan Sri, Datin, Puan Sri dan sebagainya kan. Jadi zaman dulu pun dianugerahkan kepada bangsawan tertentu nama Nik itu. Kalau Nik yang kata pada nasab, dia punya bacaan Jawi dia Nun Ya Hamzah. Nun Ya Hamzah. Tapi kalau Nik yang ada gelaran yang diberi oleh raja dan sebagainya, Nun Ya Qaf. Tapi bila kita rumi kan, sekarang ni sama je lah. Tak ada beza Nun Ya Hamzah dengan Nun Ya Qaf. Kan? Tetapi dia masih dalam kekerabatan Syekh Jamal Al-Kubra. Jadi kalau kita nak tahu kekeluargaan Syekh Jamal Al-Kubra ni, dia merangkumi nasab darah, merangkumi keilmuan, merangkumi kerohanian dan merangkumi jalur khidmat. Siapa yang berkhidmat dengan raja, sultan kan, semua itu adalah kekerabatan Syekh Jamal Al-Kubra sebagaimana sahabat Nabi yang berkhidmat dengan Rasulullah SAW. Dia juga adalah kekerabatan Rasulullah. Itu kita nak tengok takrif. Siapa dia kekeluargaan Syekh Jamal Al-Kubra ni? Maknanya siapa-siapa pun boleh terlibat dalam keluarga besar. Jadi saya terkesima dengan huraian yang jarang-jarang kita dengar. Sebab tu best tu kalau kita dengar kau-kau sejarah ni. Kita tengok dia bukan sekadar kalimat ataupun fakta semata-mata, tetapi di sebalik tu bila kita huraikan, makna dan pesan yang ada dekat situ sangat jauh maknanya. Dan bila Abang Tis balik pada peta yang Abang Tis tunjuk tadi, peta tadi kan, daripada Bukhara daripada Baghdad menuju Bukhara kepada Yunan, dan nama-nama yang Abang Tis sendiri petik tu adalah nama-nama yang barangkali orang tak kenal, tapi saya nak timbulkan petik satu nama yang sebenarnya kita dah lazim dengar dalam sejarah, tetapi dia terkait juga dengan jalur Syekh Jamal Al-Kubra ataupun Ahlul Bait ini, iaitu Laksmana Cheng Ho itu sendiri. Bila kita sebut di Yunan, China, ini adalah nama yang besar dalam tokoh sejarah di zaman Melaka tu, Laksamana Cheng Ho. Dan rupanya Laksamana Zheng He itu, Laksamana Cheng Ho itu adalah merupakan darah Ahlul Bait dan juga ada kaitannya dengan Syekh Jamal Al-Kubra. Betul. Betul. Jadi kalau kita tengok kan dalam Laksamana Cheng Ho ni, dalam kita ada satu yang kita buat perkongsian sebelum ini kan. Jadi Abang Tia tanya satu soalan kan. Pada zaman Cheng Ho tu tahun lebih kurang 1400 something kan. Lebih kurang 100 tahun ataupun 50 tahun selepas tu, tanah Melayu ni ataupun Nusantara ni telah kata dilanggar oleh Portugis kan. Portugis, kemudian Spain, kemudian Belanda, kemudian Inggeris. Tapi kita tak pernah dengar Cheng Ho melanggar wilayah-wilayah kat Nusantara. Kita tak pernah. Sedangkan kita tengok kalau geopolitik sekarang, kita melihat China ataupun bangsa China ni sebagai satu ancaman lah. Betul. Dari segi sudut geopolitik. Tetapi Laksamana Cheng Ho ini dah Ahlul Bait. Dia punya kata hubungan dengan Syekh Jamal Al-Kubra ialah datuk saudara dia. Bermaksud moyang dia, maksud ayah Syekh Jamal Al-Kubra, iaitu Sayyidina Yang Husin, adik-beradik dengan moyang dia. Dia adalah cucu saudara kepada Syekh Jamal Al-Kubra. Ramai orang tak tahu cerita ni, dan dia berkhidmat sehingga dinasti Ming. Kan? Dinasti Ming.
zaman Melaka dan sebagainya. Tapi kita tak pernah tengok pun, tak pernah dengar pun yang Laksamana Cheng Ho. Dan malah kalau kita dapat fakta dia, Laksamana Cheng Ho ni kalau nak dibandingkan lah dia punya armada dia berbanding dengan Vasco da Gama, lagi apa lagi? Alfonso Alfonso dia buka, lepas tu Ferdinand Magellan, Christopher Columbus. Mereka ni kapal-kapal mereka dalam 3 biji ke 15 biji je. Tetapi Laksamana Cheng Ho punya kapal 100 ke 300 biji dengan 28,000 dia punya kelasi tentera berkuda sebagainya. Kita nak lihat bahawa Cheng Ho ni siapa sosok ni. Dia ni Ahlul Bait. Keturunan daripada Syekh Ajal Samsudin Omar. Keturunan kepada sehingga kepada Rasulullah. Tetapi dia ni lah sebenarnya orang kata, dia panggil apa bahasanya Nusantara ni? Petrol ke apa? Guard ke apa? Dia sebagai penjaga kepada lautan Nusantara ni. Laksamana. Laksamana. Jadi satu figura yang besar. Sebab tu kalau kita tengok kat Kelantan, Tuan Guru Nik Abdul Aziz, dia ada rasmikan Dataran Cheng Ho. Sehingga kan ada satu masa tu dia declare bahawa aku ni keturunan Cheng Ho, dia kata. Menggemparkan orang masa tu. Kan ada satu masa perasmian dataran tu. Bermaksud dia orang yang tahu sejarah. Dia baca sejarah tu leluhur dia. Siapa Cheng Ho tu kan? Jadi Cheng Ho ni satu figura yang besar. Dan kalau kita tengok selepas daripada tahun 1500 tu, kita nampak Nusantara agak longgar. Sehingga kita berjaya dilanggar oleh Portugis sebagainya. Kerana orang kata kelemahan daripada Maharaja dinasti Cina masa tu semakin melemah dan sebagainya. Sudah tidak ada penguasa yang menjaga laut Cina Selatan, laut Hindi, dah tak ada orang jaga kan. Sebab tu kita kena kembalikan semula lah kita punya kegemilangan ini. Sebab tu kita bangkitkan balik orang kata leluhur bangsa kita ini, tokoh-tokoh Syekh Jamal Al-Kubra yang hebat ini, supaya kita dapat adaptasikan dalam hidup kita hari ini, dapat kita bangkitkan kembali kata jati diri bangsa kita tu untuk meneliti balik sejarah-sejarah yang lampau, supaya kita hidup dalam keadaan yang semangat, ada jati diri dan penuh ada kebanggaan lah sebagai bangsa Melayu yang satu masa dulu memang hebat di dunia. InsyaAllah. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi makna kata yang Angah faham tentang apa yang Abang Tis ceritakan tadi, yelah hari ini kita seperti melihat negara China tu sebagai ancaman. Sedangkan kita kena bezakan dua perkara. Apabila mana-mana bangsa lah, tak kira lah bangsa Cina, bangsa Melayu, bangsa mana-mana lah, kita kena melihat dua perkara. Apa perjuangan yang dibawa, apa ideologi yang dibawa oleh mereka. Jadi kalau kita tengok Laksamana Cheng Ho tadi membawa perjuangan yang memang nak mengembangkan syiar Islam. Dan dia sendiri adalah seorang Ahlul Bait. Maka dekat situ kita dah boleh membezakan perjuangan dia dengan bangsa Cina yang tidak sefahaman, yang mungkin ada ideologi komunisme dan sebagainya. Itulah pada hari ini kita sepatutnya buat, kita buat perbandingan. Bukannya kita terus menghukum keseluruhan bangsa tersebut. Jadi di situ ramai yang tersalah faham, tersalah langkah apabila menilai dan menghukum satu-satu situasi. Jadi apa yang soalan yang nak ditanyakan pada Abang Tis seterusnya adalah berkaitan dengan program kita ni kejap lagi ni, 10 Mei ni. Bukan kejap lagi lah, 10 Mei nanti. Yang merupakan program yang julung-julung kali diadakan, yang akan menghimpunkan seluruh keturunan berdasarkan 4 perkara tadi. Cuma nak tanya Abang Tis sebagai pengarah program, apakah cetusan yang menyebabkan program ini boleh diadakan? Cetusan awal. Pertama, waktunya tepat untuk kita adakan program kekuatan Syekh Jamal Al-Kubra ni. Sebab apa kita cakap? Sebab situasi geopolitik sekarang. Kita cuba lihat geopolitik sekarang kan. Susah untuk kita menyatukan bangsa kita, bangsa Nusantara ini dengan politik. Sukar. Kita nak satukan dengan keilmuan, mazhab. Sukar kan? Tetapi kita mudah untuk satukan atas nama satu kekeluargaan. Tanpa kita mengira darjatnya. Macam adik-beradik kita kat rumah, ada yang doktor, ada yang kerja biasa-biasa je, cleaner je kan. Mak bapak kita orang biasa kan. Darjat yang berbeza, tetapi bila kita makan, kita boleh makan sedulang. Jadi formula ni kena betul untuk kita bina balik kekeluargaan tu. Untuk bina momentum untuk penyatuan, kita kena ada satu cara yang paling mudah. Dan kita faham di segi geopolitik ni,
kita lihat mutakhir ini kan, 200 tahun ini, geopolitik kita ni, kita faham. Kita ambil maklum bahawa negara-negara di dunia ini telah dipecah perintah, kan, telah dipisah-pisahkan kan. Tetapi ada dua perkara ini memang tidak boleh. Dia akan merentasi walaupun kita dikurung sekalipun, iaitu darah dan rohani. Ini memang akan pergi ke seluruh pelosok Nusantara, walaupun kita berada di Sumatera, walaupun kita ada di Champa, walaupun kita ada di China, tapi dia tak akan dapat menyekat, tak akan dapat menyekat dua perkara ini bertebaran di seluruh Nusantara ataupun dunia. Dia akan merentas masa, zaman, tempat, wilayah dan sebagainya. Jadi perkara yang kita bangkitkan melalui kekuatan inilah perkara yang paling tepat pada waktu sekarang untuk kita bina balik penyatuan bangsa kita di Nusantara ni, khususnya di Malaysia kita, kan. Jadi kita melihat bahawa program yang kita akan anjurkan pada 10 Mei nanti adalah titik awal itu untuk menyatukan tokoh-tokoh kekeluargaan Syekh Jamal Al-Kubra maupun kita ni, rakyat-rakyat marhain yang memiliki 4 tadi, nasab, ilmu, rohani dan khidmat tadi, untuk kita duduk di sebuah payung yang besar. Kita makan bersama, kan? Kita bersukan bersama, kan? Kita bersilaturahim. Kita bina erat muafakat kita. Kita bina kasih cinta kita kepada leluhur nenek moyang kita. Dan kita angkat balik jati diri bangsa kita melalui mengangkat budaya warisan kita kembali. Ini antara kita punya objektif. Mengapa kita kumpulkan ataupun kita himpunkan warga kita di bawah payung Syekh Jamal Al-Kubra. Maksudnya terbuka lah kepada siapa-siapa yang nak. Terbuka. Tidak ada kena isi borang ke apa ke, tak ada. Tak ada. Jadi Cik, macam mana kita? Okey, dan kita alhamdulillah dalam podcast ini, sejarah kau-kau sejarah ni, arti kebangkitan ni kita dah mula murnikan. Kita nak faham bahawa kebangkitan ni bukan sekadar kebangkitan semangat semata-mata, betul, sebuah kebangkitan armada ketenteraan pahlawan, tetapi bila Abang Tis sebut tadi, dia satu pesan yang baru pada kita bahawa kebangkitan tu juga terletak pada penyatuan, bahawa kebangkitan dan penyatuan tu sebenarnya adalah sinonim. Dan ini teringat saya pada perjuangan sirah nubuah Nabi SAW pada ketika sebelum kebangkitan Madinah itu, yang pertama Rasulullah buat adalah menyatukan Aus dan Khazraj. Dia pergi menyatukan kaum di situ yang memang dah orang kata ratusan tahun bergaduh. Dia kalau kambing seekor mati tu bergaduh, mau 7 keturunan bergaduh. Tapi Rasulullah dah dapat menyatukan Aus dan Khazraj. Dan sebelum bila Rasulullah berhijrah, dia menyatukan Muhajirin dan Ansar. Dan titik penyatuan itu merupakan adalah isyarat kebangkitan sebenarnya. Dan ramai yang terlepas pandang bahawa penyatuan itu adalah sebenarnya syarat kepada kebangkitan. Dan ini adalah satu pesan, mesej yang kepada kita bahawa sebenarnya kebangkitan itu bersifat harmoni, damai, dan apa lagi kalau dia menyatu di bawah darah emas ni, alal bait ini. Dan jom sama-sama kita siap, bagi mereka yang sempat tengok sebelum 10 hari bulan Mei ni, kita akan ke sana, ke Kelantan, tempat asal ataupun bermulanya Syekh Jamal Al-Kubra berlabuh di situ. Satu yang menarik lah, ini kita nak keluar sikit cerita misteri sikit lah. Satu yang dibawa adalah di Kelantan ni, cerita bila Syekh Jamal Al-Kubra ni dia nak sampai, dia bercampur ke Kelantan kalau tak silap saya, kapalnya di lambung ombak dan pecah. Dan di situ yang cerita katakan ada sumpahan ikan kekacang. Ramai yang tanya orang Kelantan, dia tahu sumpahan tu. Tapi ada mesej yang lebih penting daripada soal sumpahan dan mistik itu. Ramai yang menanggapi bahawa sumpahan ikan kekacang ni macam mistik. Tapi sebenarnya dia bukan elemen mistik itu. Karamah dia kan bagaimana? Abang Tis nak memurnikan dan kita nak bawa orang Kelantan ni, marilah. Pakat mari belaka. Yelah, kalau orang kita dahulu, kalau nak mengangkat satu tokoh tu, mesti ada cerita-cerita hebat pada sisi dia kan. Maksudnya kita nak mengangkat seorang syekh tu, ada cerita hebat dia. Gitulah Syekh Jamal Al-Kubra juga. Sebenarnya dia lebih daripada itu. Bukan pada kisah ikan kekacang tu lah kan. Sebab Abang Tis try makan kacang tapi tak ada juga berlaku apa-apa kan. Tapi wallahualam kan. Tapi mungkin ada. Kita tengok respon-respon tu, ada yang berlaku, ada yang muntah dan sebagainya kan. Mungkin ada sabit pada sumpahan dan sebagainya. Tetapi bukan itulah perkara yang penting ataupun pokoknya. Dia nak menceritakan bahawa iltizamnya Syekh Jamal Al-Kubra itu, perjalanan darahnya yang jauh, daripada Madinah ke Bukhara,
Bukhara, Madinah ke Yunan, Yunan ke Bukhara, Bukhara ke Asin kan. Yunan tu kan, Al-Hind, kemudian ke Al-Hind pula, dan kemudian baru ke kata Champa, dan kemudian ke Jeddah Cermin dan seluruh Nusantara lah. Nak melihat sosok Syekh Jamal Kubro ni, orang kata seorang yang luar biasa hebat, dan mesti ada cerita-cerita yang hebat untuk kita sandarkan untuk dia hadir di negeri Kelantan sebagainya. Dan apa tadi diberitahu, 90% daripada orang Kelantan tu adalah bernasabkan Syekh Jamal Kubro. Masya Allah kan. Jadi kita tahu bahawa cerita-cerita rakyat yang ada daripada ratusan tahun dulu itu adalah sinonim dengan kehidupan mereka. Mereka betul-betul mentakzimkan nenek moyang mereka yang memiliki kelebihan-kelebihan sehingga membawa Islam seluruh Nusantara. Kalaulah Syekh Jamal Kubro datang ke Champa dan Kelantan, tempat permulaannya, tempat hujungnya di Sulawesi. Sulawesi, betapa besarnya kata pengorbanan kan Syekh Jamal Kubro dan anak-anaknya yang akhirnya menjadi wali-wali 9 di seluruh Nusantara ini. Kalau kita lihat nasabnya tu yang orang kata bertebaran di Melaka, di Filipin, di Jawa, di Palembang, di Cirebon, di Kelantan, Terengganu, Johor, sampai ke Borneo kan. Selatan Thailand apatah lagi kan. Jadi kita nak cakap darahnya ni, keilmuan dan kerohanian dan juga khidmat dia tu merata seluruh Nusantara kan. Jadi cerita-cerita yang hebat tu hanya cerita yang kecil daripada satu unsur yang sangat besar. Dan kalau kita melihatlah nenek moyang kita punya capacity yang sebegitu, kita tak kisah dah kan. Ikan ke kacang ke ikan apa kan. Sama juga banyak cerita-cerita raja-raja kita dahulu. Diberi pertolongan. Syekh Ismail pula besar, diberi pertolongan juga kan semasa kapalnya pecah. Hanya kerana niat ataupun keikhlasan ataupun dakwah dia buat tu, pasti Allah akan bantu dia kan. Wala yansurunallahu ma yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Oh, bantu agama aku akan bantu kau. Walaupun kita rasa benda itu tak logik sekalipun, pasti kata itu adalah pertolongan Allah kepada kekasih-kekasih dia yang membawa darah Ahlul Bait dan juga rohani Rasulullah ini. Mana kata kita kena singkap tokoh tu siapa. Bukanlah cerita tu sangat. Cerita tu adalah bentuk pertolongan, bentuk apa kita sebut bantuan Allah kepada mereka yang betul-betul ikhlas dalam berjuang menyebarkan dakwah dan syiar Islam ini. Jadi Alhamdulillah kepada sidang penonton, terima kasih kerana sudi kekal bersama dengan kami. Dan Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, 10 Mei 2025 kita hampir dekat, hampir mencapai satu tarikh yang kita akan sama-sama hadir. Dan setakat ini kehadiran yang sudah didaftarkan hampir 1,000 lebih. Betul lah, betul? Dah 1,000 lebih. Jadi makna kata ada yang PM bertanya, ada tak kriteria, ada tak syarat-syarat untuk kami hadir ke program ini. Jadi kita bagi tahu umum boleh datang sebab kita ni adalah sebuah keluarga, sebuah rumpun yang tidak ada sempadan. Bahkan kita merupakan keluarga besar di alam Melayu Nusantara ini. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan, naratif kebangkitan yang sebenar adalah kepada sebuah penyatuan yang aman dan damai, harmoni. Supaya apa? Supaya kita ada kekuatan. Kalau tidak menyatu, bagaimana kita nak beroleh kekuatan? Walaupun kita ini ada, setiap orang lah ada senjata yang pelbagai, tapi kalau kita tidak menyatu, kekuatan kita itu seperti semut yang tidak bergabung dengan klan-klan. Jadi kita nak macam tu. Macam lah misalnya hari ni. Patah baru. Jadi tuan-tuan dan puan, kita nak tahu lebih lanjut lagi sebenarnya pasal program Syekh Jamal Kubro 10 Mei ni. Kita nak tahu apa tentatif daripada pagi, tengah hari sampai ke malam. Isi kandungan dia. Apa flow dia pada acara tersebut. Okey, baik. Pada sidang penonton, jadi apatis secara rasmi lah jemput semua para penonton yang berada di rumah dan sebagainya, supaya sama-sama dapat yang berdekatan, ada masa sebagainya, dapat kita hadir kepada Perhimpunan Kekeluargaan Syekh Jamal Kubro yang rasanya julung-julung kali pertama diadakan. Semua orang tertanya ni, macam mana ni, siapa yang menganjurkan sebagainya kan. Jadi maksudnya kita buat ini atas dasar untuk kita menyatukan kembali semua ketokohan,
rakyat kan, berbilang kata etnik dan sebagainya. Bangsa Melayu pun ramai. Kan, macam-macam etnik ada kan yang terkait dengan darah, nasab, ilmu, kerohanian dan khidmat dengan Syekh Jami'ah Kubra. Kita sama-sama berhimpun 10 Mei nanti. InsyaAllah. Program kita akan bermula pukul 9 pagi. Kita akan buat bacaan Yasin, doa kesyukuran untuk kita punya leluhur kita, untuk nenek moyang kita. Boleh kalau ada jumpa pautan link beredar tu, boleh daftarkan penama-penama untuk kita bacakan doa dan sebagainya, bacaan Yasin sebagainya, insya-Allah. Dan pada masa sama selepas itu kita akan berlangsungnya forum sejarah terkait dengan Syekh Jami'ah Kubra yang akan disampaikan oleh panel-panel yang terpilih nanti, insya-Allah, yang akan menceritakan naratif-naratif Syekh Jami'ah Kubra dari pelbagai sudut lah, pelbagai sudut. Dan insya-Allah pada masa yang sama juga akan adakan sukan neka sengaja sebelah pagi itu. Dan bagi mereka yang nak bergotong royong, kita ada gotong royong untuk merewang kita akan masak gulai gulai kawah, gulai daging berapa ekor lembu dan kambing kita tumbangkan kan. Insya-Allah pada pagi itu boleh sama-sama di pusat Islam itu bantu masak-memasak boleh, insya-Allah. Dan pada masa yang sama jam 10 pagi itu akan diadakan juga sidang pemuka ataupun orang panggil the elders lah, orang tua dalam kekuatan Syekh Jami'ah Kubra ni kan. Mereka pun baru pertama kali bertemu jadi bertemu, bersilaturahim. Dan pada tengah hari kita ada jamuan tradisi. Jamuan tradisi yang akan kata macam sambutan hari raya lah, tapi lebih berjamuan tradisi kita pada malam itu. Dijemput semua hadir untuk jamuan tradisi. Dan sebelah petang, 2:30 petang, kita akan sama-sama bersama-sama dengan para orang tua dan keluarga Syekh Jami'ah Kubra untuk kita lancarkan sekretariat Syekh Jami'ah Kubra pada petang itu. Dan jangan lupa petang ada lagi program. Kita ada program berselawat beca berselawat ke pusat Islam, dan kita akan terus bersukan rakyat Dan di malam harinya pula, dalam selepas maghrib, kita ada majlis kebudayaan dan kesenian warisan kita, ada persembahan kesenian lah, ada dikir barat dan sebagainya. Dan dijemput semua para penonton semua hadir pada 10 Mei ni, insya-Allah. Mungkin sudah ada yang berlega-lega pendaftaran daftar, dan kalau tak silap mati sudah 1,600 orang daftar kehadiran. Itu yang daftar, yang tak daftar wallahu alam kan. Mungkin boleh mencapai 2 ke 3,000 orang. Dan juga ada pameran Syekh Jami'ah Kubra, pameran sejarah di dalam dewan ada pameran sejarah tentang perjalanan darah Syekh Jami'ah Kubra ke Nusantara. Dan juga kita ada juga pameran dan jualan makanan, barang kering pun juga ada di sebelah dewan sana. Jadi inilah peluang untuk kita, satu, bersilaturahim, kita bina balik muafakat kekeluargaan kita bina balik kasih cinta kita kepada nenek moyang kita, leluhur kita, dan kita angkat balik warisan adat, warisan budaya kita. InsyaAllah, datang beramai-ramai. Mungkin yang betul boleh bagi tahu tempat dekat mana? Jadi tempatnya kita di Dewan Utama Pusat Perubatan USM di Kubang Kerian. Kubang Kerian, insyaAllah. Okey, baik. Jadi memang pack lah daripada pagi sampai ke malam, full house lah kot nanti. Full house. 1,600 yang daftar. Yang walk in kita tahu. Walk in tak tahu. Dapat jangka 3,000 ada kan. Betul. Dewan saya dapat dimaklumkan 1,500 je boleh duduk je. Duduk seat 1,200 seat kursi. Tapi terpaksa kita buat perbincangan, kita mungkin akan duduk kapet, kita betul kapet duduk di bawah. Duduk sila. Lebih ramai orang boleh serta kan, insya-Allah. Jangan takut, di luar sana ada event-event lain, ada sukan neka bukan spesifik di dewan. Ada sukan rakyat kan, ada benda-benda lain yang kita boleh kan, ada pameran. Jadi kita tak semestinya di dalam fokus dalam dewan saja. Mesti meriah punya ni, insya-Allah. Jadi Cik, macam mana kita next? Okey, alhamdulillah. Kalau kita nampak ini bukan penghujung, tapi di berlanjutan daripada apa yang telah dinukilkan, ditemukan oleh Bonda Tun Suzana dalam buku dia, kajian silsilah Syekh Jami'ah Kubra. Jadi bermaknanya daripada fakta dan data buku itu, maka terzahirlah sebuah perhimpunan kekeluargaan yang akan merapatkan lagi tali silaturahim, ukhuwah, muafakat dan mahabbah kita akan, orang kata, terzahir dalam perhimpunan kekeluargaan yang julung kali diadakan atas nama ataupun induk besar yang disebut sebagai Syekh Jami'ah Kubra. Saya sendiri tak sabar untuk ke sana
Dan mungkin orang yang orang kata nak menyambung salah silah, yang dia kata saya ni ada keturunan ni, dia kata ni tapi itulah saya makan ikan kekacang tu ikan barakuda rupanya. Ikan barakuda tu dia kasi lain kan. Contohnya kan. Jadi kita menyambung pada 10 hari bulan tu nanti, datang dekat booth tu ada satu booth khusus untuk dia sambung balik dia punya jurai salah silah dia. Jadi itulah makna leluhur bagi mereka yang mungkin tadi kebangkitan. Ini makna leluhur ni, orang duk cari, orang duk jejak. Inilah ending dia. Inilah titik hujungnya. Yang mana apabila kita dah tahu leluhur kita, kita nak menyatu dalam sebuah kekeluargaan. Nak bina balik kekuatan. Ini yang sepatutnya kita sampai ke penghujungnya. Barulah makna leluhur itu sempurna. Bukanlah leluhur ini kita nak tuntut tahta, nak tuntut harta, nak tuntut macam-macam benda lah nak tuntut. Memang sampai ke sudah tak tertuntut. Jadi bukan itu makna leluhur yang kita perlu cari. Makna leluhur adalah kita menzahirkan karakter kita, watak kita, dan juga menyatu pada sebuah pertalian hubungan kekeluargaan yang sebenarnya sudah terbina sejak sekian lama yang dahulu. Jadi yang penting mungkin ada sepatah dua kata sebelum kita tamat, kita tangguh. Mungkin Abang ada sepatah dua kata pesanan untuk para penonton kita. Okay. Baik, mungkin orang tertanya kan, kenapa Syekh Jami'ah Kubra sekarang? Kan? Betul. Kenapa sekarang ni baru kita nak kata menelurusi kita punya siapa dia Syekh Jami'ah Kubra kan? Kerana dia sebagai ikon dan induk kepada bangsa Melayu Nusantara ni. Ada yang bertanya, saya ni baru 2-3 moyang dah tak tahu lah siapa kan. Jangan risau tu kan. Jangan risau kan. Kita dah tak tahu punca. Hilang punca kan. Hilang punca. Kita yakinlah kalau kita tidak memiliki nasab yang kata direct dengan Syekh Jami'ah Kubra kan, tapi kita mesti ada nasab dari segi keilmuan. InsyaAllah mesti ada. Mereka yang ahli sunnah wal jamaah di Nusantara, yang memegang kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang berpegang kepada 4 mazhab kan, dan juga kepada ilmu tasawuf melalui Syekh Muhammad Al-Baghdadi, Syekh Muhammad Al-Baghdadi dan juga Imam Al-Ghazali kan. Tak ada masalah. Mereka yang mempelajari ilmu Ahlussunnah wal Jamaah pun sebenarnya ada kekeluargaan Syekh Jami'ah Kubra yang mengambil kepada banyak tokoh-tokoh di Patani yang menulis kitab kan. Tak ada masalah. Sifat 20-nya belajar, semua kita kitab daripada kekeluargaan Syekh Jami'ah Kubra. Jadi kita jangan risau sangat kalau kita tak jumpa lah leluhur kita. Tak ingat leluhur kita apa, moyang kita yang ketiga, keempat, kelima, keenam, tak ingat, tak mengapa. Yang penting kita menyatu pada induk bapa kepada bangsa Nusantara itu Syekh Jami'ah Kubra. Kerana di sanalah beliau melahirkan ramai kesultanan-kesultanan, beliau melahirkan ramai para ulama-ulama, beliau melahirkan ramai aulia-aulia, beliau melahirkan ramai kadir-kadir di Nusantara sehingga kita mendapat menghirup nafas Islam pada hari ini. Jadi kita jangan risaulah kalau kita tak ada nasab, itu bukan satu kekecewaan kan? Sebab kita memang bertali dalam ilmu rohani dan khidmat dengan Syekh Jami'ah Kubra. Tumpu kepada dia punya perkara dia adalah Syekh Jami'ah Kubra. Kalau kita ada perbezaan usul, siapa ayah Syekh Jami'ah Kubra pun tak ada mengapa. Kalau kita ada masalah furuk, ni klan-klan, marga-marga kan yang ada kan, itu pun tak mengapa. Kan, kata Raja Jembal ada Kesultanan Singgora ada sebagainya, itu pun tak ada mengapa. Binalah kekuatan dalam klan ataupun marga masing-masing. Tetapi yang penting, kita menyatu pada induk dia, Syekh Jami'ah Kubra. Di sinilah titik penyatuan kita pada hari ini. Pada akhir zaman ini, terutama di Nusantara ini, yang kita perlu betul-betul beri fokus ialah menyatu kita pada rohani Rasulullah, menyatu pada darah Ahlul Bait di kalangan keluarga kita. InsyaAllah kita akan dapatlah merasai kata detik, kata satu perasaan bagaimana Islam itu akan bangkit dengan penuh harmoni, penuh damai, penuh aman, penuh tenteram kan, kalau kita betul-betul bertaut atas nama kekeluargaan. InsyaAllah datang beramai-ramai pada 10 hari bulan Mei nanti. Yes. Okey, saya juga. Okey, penutup. Okey. Pesanan daripada saya pada kali ini sebenarnya sesi podcast khas sempena dengan Hari Kekeluargaan Syekh Jami'ah Kubra. Ya. Dan
itulah tema pesan kebangkitan darah emas yang kita nak bawa. Dan di sana nanti pada 10 hari bulan ataupun di Kelantan itu nanti kita akan banyak merungkai apa yang tersurat dan tersirat. Rahsianya akan terbongkar di sana. So kita jumpa di Kelantan, di Kubang Kerian pada 10 hari bulan Mei. InsyaAllah banyak perkara yang akan kita kupas, temui dan kita rungkai nanti di Majlis Kekeluargaan Syekh Jamil Kubra. Alhamdulillah, terima kasih kepada Abante Shah yang dalam kesibukan sudi menerima jemputan daripada pihak kami. Memang kami maklum Abante orangnya sangat sibuk. Dan Alhamdulillah kita dapat juga selit satu masa. Istilahnya kidnap. Kita kidnap lah sekejap untuk cerita tentang program kita pada 10 Mei ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Abante. Sama-sama kembali. Moga dipermudahkan urusan. Amin. Program kita pada 10 Mei nanti akan diadakan dengan jayanya. InsyaAllah moga-moga titik penyatuan ini menjadi satu sejarah yang mana nenek moyang kita pernah cipta sejarah. Tapi kenapa kita hari ini anak cucu dan cicit tidak pula mencipta sejarah sekali lagi. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan suatu pengakhiran. Ini adalah suatu permulaan kepada sebuah kebangkitan. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Podcast Kau Sejarah. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng tu supaya video yang terbaru akan keluar notification untuk tuan-tuan dan puan-puan saksikan video yang terbaru daripada pihak kami. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.